Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bertekad untuk menyelamatkan Perikatan Nasional PN susulan krisis politik yang berlaku dalam Bersatu. Menurut beliau, PAS akan mengadakan mesyuarat Ahad ini berkaitan calon pengurus CPN dan berhasrat mengambil alih kepimpinan gabungan itu selain membincangkan pelantikan Ketua Perbankan baharu. Kita akan bincang dalam mesyuarat PAS. Bila tu? Mesyuarat insyaAllah akan diadakan saya dua lagi lah. Masa dekat. Ya. Sekali dengan yang dengan nak bincang pengurusi tu dah, pengurusi PN tu. Ya. Sekali nak bincang. Termasuklah pengurusi PN. Tapi cik, anda kata Bersatu tak setuju itu macam mana cik? Itu pula kita belum buat keputusan lagi. Tengok dulu lah. Kemudian akan datang kita tahu. Pasal dia ambil alih tak? Kalau jadi Ketua Perbankan. Memang kita berhasrat nak ambil alih Perikatan Nasional. Sementara itu, beliau mengakui telah bertemu dengan bekas Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan menerima kunjungan daripada Wakil Tan Sri Muhyiddin Yassin, diketuai Naib Presiden Bersatu, Datuk Dr. Muhammad Razif Muhammad Jidin. Jadi semua jumpa saya, semua pihak. Pihak Amrah menjumpa, Tuan Saya Muhyiddin mai jumpa. Berdua mai jumpa Bersatu. Hamzah kata mungkin buat rumah baru ya cik. Kalau lepas dia Itu terpulang pada dia lah. kalau parti baru nak masuk PN, Belum dibincang. takut dia timbul konflik dalam PN. Tak, kita tak bincang lagi benda tu. Dua-dua pihak jumpa tu cakap pasal apa? Dua-dua pihak. Masing ada hujah masing-masing. Saya dengar mereka juga. Dan kita nak selesaikan. Tapi LP setuju tak bila Hamzah kata nak tubuh parti baru, rumah baru tu? Itu semua pada dia. Banyak kena menyokong dia lah. Yang penting kita nak selamatkan Perikatan Nasional dulu. Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Marang ditemui selepas menyampaikan kuliah duha di Masjid Rusila Terengganu hari ini.